Wayar body pergi ikat ke skru starter, kita kena buka lah galikan ke bawah ke mana ke, sebab dekat situ nampak nampak lah skrunya. Kalau boleh nak simpan sikit lah, turut bawah sini ke bawah mana ke jadi sekarang kita kena buka lah untuk skru starter. Dia kat sini ada grounding kita kena buka. Kita buka terus skru 14 ni dekat starter ni kita kasih buka, kasih keluarkan ini barang. Kita nak keluarkan dia punya wire tu, nak galikan tempat lain kat situ nampak lah dia punya wire je, jadi kita kena nyorokkan sikit lah. Kita buka tu skru starter ni, ini kat starter dia saiz 14 dia box saiz 14, jadinya dah longgar tu kita buat lah pakai tangan, kita buka lah pakai tangan. Okey, ni dia. Ni dia wire dia balik dekat starter ni balik skrunya. Jadi wire ni saja kita keluarkan. Sap. Okey, settle. Kita nak taruh kat mana wire ni tapi kita kena pisahkan dululah dengan wire api ni